So nampak setiap berapa second dia peak. Okey, hari ni kita tengah buat POT, Proof of Test, untuk pengujian Secure Guard, kita punya Smart Card Tracker ataupun mana-mana device locator yang serupa function macam ni seperti AirTag. Kita nak detect hari ni sama ada kita punya expert bug dan kita punya RF detector yang khusus untuk GPS ni dapat tak detect locator ni. Sebab locator ni sistem dia pakai signal Bluetooth. Kita nak tengok kalau dalam keadaan statik dapat tak trace signal dia. Alright, kita tengok nanti. Okay, so sekarang ni kita letak kita punya secure guide ataupun locator ni dekat bawah kapet ni. Kita nak tengok boleh detect tak. First kita akan gunakan kita punya RF detector ni yang khas untuk GPS. Kita tengok, kita cuba letak je. So nampak setiap berapa second dia peak, menandakan dia dapat detect signal daripada secure guard tadi tu, kita punya locator tu. Alright, nampak dapat. So saya bawa naik. Okay, tengok, cuba tengok sejauh. So tak dapat detect So seterusnya kita akan gunakan kita punya expert bug ni dia keluarkan graph. Kita tengok dapat detect tak kita punya locator bawah kapet ni. So nampak letak pun dah peak dah tu. So nampak siap lebih kurang 7 second nampak dia keluarkan satu peak. Itu peak daripada signal Bluetooth secure guard tadi tu. Alright, so daripada kita punya proof of test tadi, kita dah dapat proof dah bahawa locator ataupun smart card tracker ni memang keluarkan signal, Bluetooth signal walaupun dalam keadaan statik. Yang mana kita dapat check melalui RF detector ni, yang ni khas untuk GPS ataupun menggunakan kita punya expert bug detector ni. Yang ni lebih padu lagi